Mun kita benar-benar faham hakikat duit kertas tu, kita siapkan sanggup simpannya terlalu banyak untuk jangka masa panjang. Kena sebab duit kertas tu bukan penyimpan nilai yang sebenar. Ia cuma medium pertukaran ataupun alat untuk membeli dan bukan alat untuk menyimpan. Tuan-puan imagine, sekeping RM1, mun dipotong dua, adakah nilainya jadi RM50 Sudah tentu si nak. Nilai duit kertas kita tu bukan pada kertasnya, tetapi pada jaminan kerajaan yang mengeluarkannya. Jadi, bila keyakinan terhadap sistem tu mula goyang, nilai duit tu pun ikut jatuh. Kini tu kita nanggap pula emas. 10 gram emas, mun dibagi dua, 5 gram, nilainya tetap wujud dan tetap seimbang. Sebab apa? Nilai emas tu terletak pada berat dan ketulinannya, bukan pada janji sesiapa. Itulah beza yang terbesar antara duit kertas dan duit sebenar. Emas kekal bernilai walaupun di mana-mana aja. Yang kedua, nya perlu dijamin oleh sesiapa untuk bernilai. Yang ketiga, nya adalah penyimpan nilai yang sejati sejak ribuan tahun yang dulu. Sebab ialah wang yang bijak tukar duit kertas tu jadi emas. Bukan sebab nak kaya laju, tetapi sebab nak selamatkan nilai kekayaan tu daripada bocor secara diam-diam. Nak mula-mula menabung emas, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan wajib tuan-puan dengan sebaik.